Kalau sebut pasal offer tak offer ni daripada bulan 9 sebenarnya. Kita dah sembang dah dalam live banyak kali aku cakap daripada bulan 9. Dan Fabrizio Romano, Paul George laporkan. So bukanlah sumber yang biasa-biasa, memang directly line daripada Liverpool sendiri. Cuma somehow tiba-tiba something berlaku. Tiba-tiba tu boleh jadi Perez call, boleh jadi agent dia dengar daripada Real Madrid. Oh, aku berminat, tapi hanya satu cara, iaitu hang kena run down your contract. Sama macam Trent buat. Cuma aku sebagai fans Liverpool ni, aku cakap terus terang, aku Nate ni, aku frust lah. Sebab aku Nate, hang tahu kan dia macam mana kan. Likeable lah. Aku boleh kata likeable player lah. Kalau contohnya betul dia buat macam tu, oh sangat-sangat mengecewakan. Aku sampai kata Liverpool boleh menang Liga pun tapi tak boleh kekalkan player macam ni. Walaupun aku tahu Real Madrid ni tier-tier atas lah daripada Liverpool, tapi boleh menang Liga, menang hampir ke semua trofi dekat Liverpool pun tak boleh ikat player macam ni. Very very frustrating.